Berapakah jumlah simpanan emas setiap orang patut ada? Menurut mentor kami, setiap kita patut engkah target untuk adakan simpanan emas #1 kilogram 1 keluarga. Nilai 1 kilogram kini tu sekitar 400,000. Mun 1 kilo tu terlalu besar, engkah target yang pertama untuk adakan sekurang-kurangnya 100 gram yang pertama sebagai reserve keluarga. Matlamat biar besar. Tetapi, mulakan langkah kecil. Mulakan tabiat menyimpan 1 gram 1 bulan ataupun RM100 1 bulan melalui akaun Emas Gap Public Gold. Menurut pakar kewangan Tuan Azri Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan kita ke dalam bentuk emas sebagai pelindung kekayaan. Itu disebabkan nilai yang terjamin dan sid terjejas walau apapun keadaan ekonomi ataupun politik sesebuah negara. Emas benar-benar aset pribadi. Tidak orang pun tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada. Ia dapat dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain. Ia akan menjadi benteng terakhir kekayaan kita dan keluarga, insya-Allah. Dapat sesuatu? Boleh follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.